Assalamualaikum. Hari ni aku nak tunjuk korang apa bezanya Shimano dan juga Daiwa. Okey, untuk perbezaan kali ni kita ambil Osha Giga berlawanan dengan Stratiga. Saiz pula ini saiz 2001 NRMG. Okey, NRMG ni ratio dia 5.7. Kita tengok yang ni pula Stratiga 15 SJ. So Stratiga 15 ni ratio dia 6.3. Yang pertama sekali boleh perbezaan yang paling ketara bagi aku saiz dia. Okey, saiz dia. Jadi kenapa aku ambil dua rail ni untuk dibandingkan? Padahal satu saiz 2001, satu lagi saiz 15. Korang mungkin terkejut sikit lah bahawa dua ni spek dia sama. Kenapa aku bandingkan 2001 dengan 15? Sebab spek dia sama. Okey. Ini pula ratio medium gear. Maksud ratio dia 5.7. Okey. Yang ini pula 15 SJ. Ratio dia 6. Okey. 6.3. Okey, yang paling ketara dua ni ialah saiz kan. Lepas tu saiz pula yang ni berat. Yang ini 580 gram berbanding dengan ini 480 gram. So kat situ korang dapat beza dua ni 100 gram. Bukan sikit 100 gram dua ini. Tetapi dua-dua mempunyai drag 10 kilo, mempunyai per crank dia hampir sama. Yang ini 107 cm, yang ini 103 cm per crank. Dua-dua ada 8 ball bearing. Spool dua-dua boleh masuk PE4 300 meter. Dua-dua mempunyai handle yang seakan sama, iaitu 80 92, dan juga ini 85 95. Berbeza sikit. Dua-dua datang dengan T-bar. Okey, tapi T-bar dia aku lebih suka Shimano. Pegang dia lebih sedap. Beza dia, pegang dia lebih sedap. Yang ini pula datang dengan handle carbon sebab dia SJ. Yang ini poly aluminium. Okey. Selain tu kita pergi kat Shimano dulu. Okey, first kali aku pelik yang membezakan dia ini. Okey, untuk ketatkan korang kena pergi ke depan. Untuk longgar ke belakang. Okey. Kalau yang Stratiga ni pula ketatkan ke belakang. Okey, longgarkan ke depan. Dia berlawanan. Yang kedua, dia punya clutch. Okey, clutch dia himpit. Korang punya atas ni boleh kena kesan. Kalau ini warna silver, korang tak nampak sangat. Kalau F custom, dia akan lebih nampak kat sini. Okey, bila dia kena, plastik bawah ni akan berlaga kat sini. Okey, berbeza pula dengan Stratiga. Kalau boleh tengok. Okey. Dia tak berhimpit, dia tak kena pun kat sini. Okey, itu bagus dia. Okey, disebabkan ini warna silver, korang tak pernah nampak sangat lah. Okey, yang ketiganya yang membezakan receipt. Okey, receipt ni besar. Okey, korang boleh tengok besar dia berbanding dengan receipt Stratiga 15. Stratiga 15 besar dia macam Stratiga 300. Semua besar je. Okey, dua ni pun. So ini akan berpotensi untuk reel-reel yang receipt dia kecil, korang susah sikit lah nak masuk. Okey, spool dia pula dua-dua sama saja, PE4 dapat 300 meter. Cuma yang ini dia clear. Dia tak ada apa yang akan grab korang punya brake tu. Okay, tali korang. So
fungsi dia macam ini, dia ada pin. Okay. Fungsi dia akan grab tali daripada korang gulung nanti dia tak slip. Okay. Selain itu, kat luaran dia hampir sama. Hampir sama lah sebab dah ada tu kan. Okay. Ini memang saiz lagi kecil. Kita akan dengar track dia pula. Mula kita ambil Shimano. Okay, dia ada clicker. Okay. Satiga. Okay, Satiga. Kuat sikit bunyi dia. Jadi apa yang korang boleh tengok ni, Satiga ni untuk spek yang sama. Satiga ni dia lebih ringan, dia lebih kecil. Okay. Tapi barang yang korang dapat dua-dua ni sama. Drag sama, per crank dia hampir sama, handle sama panjang. Lepas tu ball bearing sama. Cuma yang ni dia lebih ada anode. Okay, dia ada anode untuk tu. Kita tengok dalam lah apa beza dia. Lepas tu yang lain kita tengok yang dalam pula. Okay, kita akan buka ni. Kali ni kita masuk dekat part dalaman untuk Satiga versus dengan Osha Giga. Okay, pertama sekali aku buka dia punya cover gear. Cover gear mechanical dia lebih kurang saja dua ni. Okay, dia ada pin, dia akan tolak ke depan, sama saja. Dia ada dua juga bearing. Okay, bearing biasa dan juga kalau Satiga dia pakai Maxil lah. Jadi Maxil ni bearing yang mahal dan susah nak karat. Untuk belah luar dia ada juga satu lagi bearing untuk dia punya shaft. Okey, lepas tu kita tengok apa beza. Okey, yang pertama sekali boleh tengok besar spring lah. Okey, Satiga dia punya spring lagi besar. Cumanya pinion ni Satiga kecil daripada Osha Giga. Osha Giga kalau korang boleh tengok memang besar. Okey, untuk set plate dia korang boleh tengok shaft agak lain. Okey, clutch dia pula dia ada holder lah. Dia ada skru untuk hold. Kalau yang OJ ni dia tak ada. Kiranya kalau dia lari sikit boleh terkeluar. Okey, yang baliknya Satiga dia ada O-ring kat situ. Kalau OJ ni tak ada. Okey, shaft dia pula saya ukur. Memang yang ni Satiga punya besar. Okey, 4. Okey, 4 mm. Okey, 4 lah tu. Lepas tu yang ni 3.7. Okey, 3.7. Kiranya 0.3 perbezaan dia. So, lagi tebal, lagi bagus sebab daya tahan untuk clutch tu lagi itulah kuat. Pinion korang boleh tengok saiz lebar gear dan juga shaft dia yang dalam tu memang lagi tebal. Jadi aku rasa lebih heavy duty lah kalau besar. Okay, ni aku ukur. Okay, ni 7mm. Dia punya besar tu. Okay, 7 besar.
Lepas tu gear pula, kalau OJ dia pakai micro modul. Kalau yang Stratiga dia pakai gear biasalah. Okey, ni pun beza yang ketara juga. Yang ni OJ pakai stainless steel biasa je clutch dia. Yang Stratiga dia ada plastik. Okey, untuk hilangkan friction dekat shaft tu. Okey, lama-lama korang akan menghakis lah sebab dia besi-besi. Jadi ini main gear. Okey, main gear Stratiga 44. Lebar dia 4.6. So ini OJ 52. Dan lebar dia 5.9. Jadi perbezaan yang agak ketara. Okay, ni drag pula. Untuk OJ bawah dia drag lagi besar daripada Stratiga. Korang boleh tengok perbezaan saiz gear tu memang ketara dua ni. Okay, untuk drag atas pula dia tak beza mana. Susunan drag dia. Okay, drag itu Stratiga. Okay, korang boleh tengok. Yang ni pula OJ. So memang tak ada beza sangat. Jadi yang membezakan dua ni clicker dia, okay. Stratiga pakai clicker dekat spring kat atas tu. Kalau OJ pula dia pakai ini lah, drag clicker dia. Pakai plastik. Okay, ni stopper dia. Stopper OJ lagi besar, lagi heavy duty daripada Stratiga. Okay, ni shaft. Pada mata aku tengok Stratiga punya lagi besar. So kita ukur 6.3, 6.2 dan 7.9. Ini juga 6.4 dan 7.9. So OJ besar sikit. Dengan Stratiga ni kelebihan dia, drag tu dia ada o-ring. So dia halang air daripada masuk. Okay, sini pula ada bushing untuk menghalang air. Dengan sistem tu lagi smooth sikit lah. Okay, yang ni OJ dia ada satu bearing saja, tapi dia cover plate tu yang pegang juga dekat pinion. Jadi kalau dalaman dua ring ni itu sajalah. Jadi jom kita sambung pasang.
Okey, kita dah siap pasang dua-dua rim ni. Okey, untuk bottom dan juga jigging, aku recommend lah dua rim ni. Setiga dia ringan, kecil. OJ dia besar dan heavy duty sikit. Jadi pilihan korang untuk bottom ataupun jigging, dua ni amat sesuai. Okey, jumpa next video. Assalamualaikum.